Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak tunjukkan macam mana kita nak masukkan, kita nak create order form. Okey, senang dia. Okey, type. Kita kena pergi kat page ni. Nama page ni Ilyana Collection. Klik kat tu, klik kat page tu. Nanti ada kat sini, nampak ni yang order form my tab ni. Jadi kita akan buat form macam ni lah. Nama, email, nombor telefon, status, alamat, list of item, delivery, lepas tu Facebook link ni, nota patung ni, nota tambahan. Okey, nak buat dia senang, pergi klik here tu. Okay, kena sign up lah untuk dapatkan account ni. Free je. Okay, dah lepas sign up tu boleh activate dulu. Lepas tu login balik lah masuk dalam ni. Okay, saya dah sign up dan saya login balik. Daripada Facebook tadi, dia straight bawa kita pergi dekat sini lah. Okay, saya terus buat apa ni, new form. Nama form ni saya tulis order form, senang. Ok, klik create form. Ok, automatic dua ni ada, nama dengan email ni. Kita edit terus, kita buat bahasa Melayu lah. Nama required, tak nak required boleh, tapi required lah elok. Save nama. Okey, apa dia saya tak payah baca tu. Alamat email, alamat email required. Save. Okey, kita tambah lagi. Okey, sebelum nak tambah tu kita pergi kat Ilyana Collection ni balik. Phone number dia pendek je tu, mana lah short ni. Okey, handphone, nombor handphone, nama sekejap, NOMBOR, nombor handphone. Okey, required. Save nombor handphone. Okey, betul. Lepas tu status. Okey, kita nak buat kotak macam ni. Add question. Dia kotak macam tu ya. Kita pergi sini, short, ni long, ni radio ni yang bulat-bulat. Select box, checkbox. Ni checkbox. Okey, status tadi, status. Okey, ni dia cakap apa, list one checkbox per line. Okey, satu checkbox, satu line. Tadi apa tadi, agent, lagi satu pelanggan lah bahasa Melayu kan. Pelanggan. Kita tengok balik. Alamak, mana tadi, agent, customer. Alamak, saya dah terbuka dua pula. Okey, required saja. Save. Ni status agent. Alamak, ini tak ada apa ni, tak ada titik bertindih tu, tapi tak apalah. Okey, kita tambah lagi. Sebelum tu kita tengok, kita pergi ke Ilyana tu balik. Alamat long kot. Kita ambil long. Alamat penghantaran, alamat penghantaran lah, penghantaran. Okey, required. Save. Okey, alamat penghantaran, list of item, senarai barang-barang. Ambil yang long juga lah.
Senarai B besar kot. Senarai barang. Senarai barang. Okey, titik bertindih. Required. Save. Pergi. Delivery. Okey, delivery ni dia ada berapa jawapan? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5. Itu nama dia apa ya? Sekejap. Select box. Kita tengok select box. Select box nama dia. Okey. Penghantaran. Dia tulis apa? Delivery. Penghantaran. Cas penghantaran. Boleh lah. Ni pun sama. List one select box option per line. Misalkan saya dah tulis jawapan saya sebenarnya. Saya copy je. Saya paste kat situ. Alamak, kena betul kan ni? Letak nanti dia jadi banyak jawapan. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jawapan. Saya tengok balik jawapan saya ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, betul. 1, 2, 3, 4, 5. Quiet. Save. Tengok. Okey, kita check balik. Okey, cantik. 2, 3, 4, 5. Okey, cantik. Kita tengok balik kat Eliana tu. Bank payment. Dia pakai kotak tu juga. Atas ni kita dah pakai kotak. Kita pakai yang bulat tu pula. Okey. Add question. Radio button nama dia. Pembayaran. Tajuk ni kena pergi sendirilah, tak boleh. Ini saya belasah je. Okey, saya dah siap juga ni. Ada 2 akaun. Lepas tu saya besar dulu. Nampak macam ni. Lepas tu saya paste saja. Okey, dah ada 2 line. Okey, required. Save. Okey, cantik. Lepas tu pergi. Tengok. Okey, Facebook link. Ini short answer. Facebook link. Boleh lah masukkan juga kan. Facebook link URL. Required juga. Bertindih. Save. Okey, pergi yang Iliana buat ni. Description. Nota tambahan. Long answer. Nota tambahan. Itu. Ini tak ada required kot. Dia besar kan. Dia tadi kita tengok, cek balik pada atas sampai bawah. Status ni saya nak betulkan. Saya nak letak titik bertindih je. Okey, save. Okey, ini bagi saya dah okey dah. Kat bawah ni boleh klik continue. Dekat atas pun boleh klik continue. Klik continue. Okay, ni semua kena upgrade ni. Kalau kita nak required confirmation, show our thank you, redirect to a website ke apa. So yang penting kat sini lah, bila orang hantar isi form dan submit kat kita lah, kat mana kita nak bawa dia orang pergi, email mana yang kita nak hantar, nak
nak dapat ke email mana yang kita nak sistem ni hantar. Itulah dia. Ni title dia. Okay, itulah. Saya continue je. Okay. Lepas tu saya Ctrl A untuk highlight semua tu. Lepas tu saya copy, saya kecilkan, saya buka notepad. Ok, saya save lah. Order form HTML. Tak dekat desktop ni dulu. Save. Ok dah. Ok, macam tu lah, macam mana nak create order form. Kita akan sambung ke video yang kedua lah, macam mana kita nak masukkan pula video form ni. Ok, jumpa.